Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, so yang mana baru sampai ke channel aku ucapkan selamat datang. Dan yang mana dah lama tengok channel aku ucapkan happy watching. So aku mendoakan semua yang tengok dalam channel aku ni dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ni aku on the way untuk pulang ke kampung. So dalam video ni aku akan kongsikan macam mana cara aku balik kampung ikut cara aku sendiri. So korang tengoklah video ni sampai habis. Dan jangan lupa subscribe, like, comment and share video ni. Nantikan. Hello. Hai. Allah. Okay guys, kita dah sampai di Terminal Putrajaya. So aku daripada terminal ni aku akan mengambil train ke KLIA 2 menggunakan KLIA Transit. So kita akan pergi terus ke KLIA Transit sebab sekarang dah pukul 1.13. So kita agak kejar masa. Flight aku pukul 3.40. Aku risau takut azam 4. So kita jangan berlengah-lengah masa. Let's go. Minit. So dah tu 7 minit lagi untuk flight sampai. Okay, so aku menggunakan kad Trashenggo untuk Trashenggo lah untuk bayar. So ke kanan ke KLIA 2 guna lift lah. Tadi dah naik tangga. So macam tak ramai sangat. Alhamdulillah. Lantai G. Going down. Agak ramai. Train berkelajuan ini akan melalui stesen ini sebentar lagi. Untuk keselamatan anda, sila pilih di belakang garisan kuning. A high-speed train will be passing through this station. For your safety, please stand behind the double line. Okay, so sekarang kita tengah tunggu train. Train masih belum sampai. Awal lagi. Alhamdulillah sempat, insyaAllah. So nanti bila train dah sampai aku sambung balik.
So kita di sini nak pergi ke KLA Road. So akan melalui dua stesen lah, iaitu stesen Salak Tinggi dan KLIA 1 lah. Baru dah sampai KLIA Road. Itulah perjalanan kita hari ini, dan menunggu masa untuk fly balik ke kampung halaman. Siwa. Itu KLA Express. Express dia macam dia jarang berhenti lah. Dia daripada TBS ke apa, TBS dan a few station, and then this macam direct ke KLA lah. So kita naik KLA Transit. Transit ni dia berhenti satu station lah. So dia agak murah tapi laju juga, dan dia akan berhenti setiap stesen yang ada. Kalau KLA Express tu dia direct terus. Kalau yang daripada KL atau daripada TBS, better ambil KLA Express lah, lagi laju. Transit ni dia berhenti setiap satu stesen. So bila tengok ni macam agak ramai. Atas nampak macam tak ada sangat, bila tengok bawah ni ramai juga. So kita nanti train sampai, nanti aku sambung balik. So masuk, duduk mana-mana kursi yang kau nak. Bila dah masuk, korang duduk kursi mana korang nak. Kalau aku pilih tingkap lah, layar view. So nanti bila dah sampai KLA, dia akan ada announcement lah daripada setiap station tu, and the next station, and the last station kita akan turun pada KLA Road. So enjoy. Keluar dan belok kiri. So naik ke atas untuk ke departure hall lah. So kita naik escalator lah, kita lift ramai lah. So anggaran bayaran tiket untuk KLA Transit daripada Putrajaya ke KLA 2 ni lebih kurang RM8. So bagi aku jimat lah Kalau KLA Express daripada KL mahal sikit lah, around RM50. So ni murah sikit kan. So untuk bajet punya travel ataupun bajet punya konsep sikit. So sekarang kita nak pergi ke departure hall.
Okay, naik eskalator ni korang pergi je keluar. Tapi keluar tu korang kena tap lah. Tap, pastikan tap menggunakan kad touch and go yang sama yang korang masuk. So bila tap guna kad touch and go yang sama bila korang masuk, dia akan buka lah. So here we go guys, kita berada di KLA tu. So cara aku, kita berpandukan kepada orang kata macam papan tanda lah. Cari je departure hall ataupun tempat untuk berlepas. Korang pergi je ikut. Itu step aku lah. Bila sebab aku pun dulu aku tak tahu pun naik flight, tak pandai pun naik flight, tapi kita kena macam berani mencuba lah. Ada balik tebaan. Tu nampak balai pelepasan, departure hall. So ikut je papan tanda ke mana, dan kalau takkan sesat, kau akan sampai. Tengok, pelepasan, turn right. So let's follow the arrow and yeah, here we go. Itulah tips aku. Bukan tips lah, tapi kita macam, aku lebih suka berdikari lah daripada suka menyusahkan orang. Better berdikari sendiri. Tengok, tu level 3 departure hall. So naik lah escalator ataupun lift. Dia orang dah naik. Tengok, level 3 pelepasan. Level 2, level 3. So kita pergi ke level 3. Tengok, senang guys. Level 3. Okay, dah sampai level 3. Turn right. Tengok, banyak dia punya papan tanda. Korang ni berikut je. Balai pelepasan straight je. Follow je. Just follow the flow. Orang kata. And then kat sini juga banyak kedai-kedai makan. Macam tombol, Aceh laksa, hometown Hainan, macam-macam lah. Watson pun ada, Family Mart pun ada. So banyak lah dia pun kedai-kedai makan. Kalau kau lapar kau boleh lah pergi. So bagi aku, harga sini mungkin a bit pricey sikit lah sebab ni airport Biasalah normally airport harga akan mahal sikit kan. So kereta api sakit telinga. So kau orang jalan je. Jalan je, masuk ke balai pelepasan. Masuk ke balai pelepasan, masuk daftar. Kalau aku, macam aku just sebab aku guna iPhone, so boleh add tiket ke dalam iPhone punya wallet lah. So tak perlu print. Mungkin korang pun boleh macam tu juga. So bagi aku, untuk pergi ke pintu masuk ataupun domestik punya flight, daripada pintu masuk tadi, pintu masuk tu korang belok kiri. Belok kiri. Excuse me. Okay, ini kawasan untuk print tiket lah.
sebelah kiri kanan ni. So kawasan area ni kawasan yang untuk orang check in luggage, free ticket, apa semualah. So bagi aku yang menggunakan backpack je ni lagi senang lah. Just tu masuk ke dalam ni kawasan tu je. Ke dalam security. So area sini pun ada kedai makan, ada Burger King, Jollibee, banyak lagi lah. So aku bukan bawa korang macam mana step by step daripada check in masuk apa semua. Tapi ada certain part aku tak boleh nak tunjuk lah, sebab PNC lah, privacy. Of course lah. Antaranya macam immigration, something like that lah. So, untuk masuk ke sini, korang kena sediakan IC dan pasport lah, dan tiket. Macam gitu pun boleh lah. So, masuk ke jalur ni, pusing sampai pening. So sampai sini korang sediakan IC dan tiket. Boleh je mana-mana, kanan kiri. Okay, lepas masuk tu korang terus ke kawasan scanning ni. So sini aku dah record lah. Sebab sini akan scan semua benda. Ini aku malas sebenarnya. So aku akan stop record sini. Nanti lepas habis ni aku akan sambung balik. Okay guys, 2 hours later. Okay guys, lepas daripada checking semua kan, korang jalan dan turun melalui eskalator ni. Kita pulang lah, nak turun tangga ke, eskalator ke, tak kisahlah. Tapi turun, jangan tak turun. Okay, dia sebenarnya agak leceh sikit lah, sebab kita kena tanggalkan semua material pada body kita untuk masuk scanning tu. And then korang pergi ke screen ni, monitor ni, tengok nombor flight korang 6440 untuk tengok nombor flight korang J3. Aduh, okey, dalam monitor ni ada tulis masa, nombor flight dan juga gate. Macam aku J3. So bila J3, korang pergi carilah gate J3. Ni gate J. So korang pergi straight je. Ini gate J, J1. So korang follow je arrow tu dan pergi ke gate J3 untuk gate flight korang lah. Pergi je dulu, tengok nampak kapal terbang Asia. Aku pun nak naik Asia ke. So santai, relax. Sekarang jam
1.58 pukul 2. Flight aku pukul 3.45 untuk boarding. Dan berlepas lebih kurang pukul 4 lebih lah. So kita ada gap masa lagi. Memandangkan aku belum solat Zuhur, so kita akan singgah surau lah sekejap untuk solat Zuhur. Bila saja solat Zuhur baru dah tenang. Kan dah kodok. Dah kodok pula, dah jamak kasar kan, barulah kita dah tenang. Tak ada yang terhutang lah. Maksudnya bila kita berhutang ni macam tak sedap lah, tak syok lah bagi aku. Tak syok nak berjalan. Okey, bila sampai sini kau nampak atas tu, straight, G3 straight. Kau pergi je straight, pergi straight dan belok-belok. So dalam ni, sebab tu aku suka masa awal. Dalam ni kita tak perlu risau. Macam-macam ada. Coffee Bean, 7-E's, Burger King, macam-macam kedai dah ada. Sini pun ada surau, tandas, lengkap lah. So sekarang aku nak cari gate aku dulu. Bila kita dah tahu, kita dah jumpa gate kita, barulah kita boleh pergi solat Zuhur dan Asar. And then barulah kita tenang. So terpulang lah, nak makan ke, nak healing ke, terpulang pada korang. So ni burger King, boleh order, boleh makan kat sini. Ni J1. Ni untuk J1 ataupun gate J1. Biasa kalau Kelantan ataupun Kota Baru, dia memang selalu gate J, J8, J3, J1, macam gitulah. Tapi setahu aku, semenjak aku naik Air Asia ni, memang J gate dia. So aku belum nampak lagi. Ni J3. J3. So confirm balik. Okay, itu J3. Dah tahu, dah kenal. Mohonlah kita solat. Okay, aku nak solat dulu. Aku off dulu video, and then lepas solat aku sambung balik video. Sekarang baru pukul 2. Lambat lagi guys. Tengoklah apa aku buat nanti. Okay, stay. Okay, sekarang pukul 3.33. Alhamdulillah aku dah selesai solat Zuhur dan jamak puasa Asar, sekali Asar. So sekarang aku tengah menunggu flight aku sampai. Itu flight yang ke Penang. Aku tak tahu kenapa dia naik ikut bawah. Mungkin ada kerosakan sikit pun. So aku masih menunggulah. So itulah, kita kena menunggu. Okay, nanti aku sambung. Bila flight aku sampai, aku sambung. So dia akan check kita punya ni tiket, dia scan, dia tunjuk IC, dan terus jalan.
So mungkin lift rosak kot. Ya, rakam. Kindly be seated according to the seat numbers shown on your boarding passes. We discourage unauthorized changing of seats due to the aircraft's weight and balance restrictions. Secure your large carry-on baggage in the overhead compartments and small items under the seat in front of you. Thank you. Para tetamu yang dihormati, pesawat ini sedang diisi minda. Untuk keselamatan anda, sila duduk dan tanggalkan tali lidah. Penggunaan peranti elektronik adalah tidak dibenarkan. Merokok dalam sebarang bentuk, termasuklah e-rokok, adalah dilarang sama sekali. Terima kasih. Para tetamu yang dihormati, sila duduk mengikut nombor yang tertera pada pas masuk anda. Penukaran tempat duduk tanpa kebenaran tidak digalakkan sama sekali bagi menjaga keseimbangan dan kestabilan berat pesawat. Pastikan bagasi kabin bersaiz besar ditempatkan di ruang penyimpanan di atas dan bagasi bersaiz kecil diletakkan di bawah tempat duduk di hadapan anda. Terima kasih. Selamat jalan. Terima kasih. Okay, kenapa aku buat video ni? Sebab bagi aku tak semua orang tahu cara nak naik flight. Yang tahu tu alhamdulillah, okey lah kan. Tapi yang tak tahu tu macam mana? So inisiatif aku buat video ni untuk korang, ataupun untuk yang jarang naik flight ataupun yang first time untuk naik flight. So at least dapat memberikan manfaat daripada korang lah kan. Macam mana law first step by step dia untuk naik flight apa semua, daripada security sampai dah habis. So itulah aku buat video ni. Okay. So aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kalau ada kekurangan atau apa-apa yang tak kena, aku minta maaf. So yang mana belum subscribe channel aku, subscribe, like and comment kalau ada apa-apa yang perlu ditambah baikkan. So
Bertemu lagi korang di video akan datang. Assalamualaikum.